Salam sejahtera, salam Sri Bintang, dan salam Sarawak Maju Makmur. Saya Benedik dan saya Zara. Kami dari Star TV. Pada 22 Ogos 2024 yang lepas, SK Jalan Bintang sekali lagi tidak melepaskan peluang untuk menyertai kumpulan sorak sempena tamasya penuh semangat Sukma 2024 yang diadakan di Stadium Terbuka Miri. Dengan tema Sorakan Sukan, Semarakkan Sukma, negeri Sarawak dengan menjadi tuan rumah kepada lebih 10,000 atlet, jurulatih dan pegawai dari seluruh Malaysia yang berkumpul untuk satu tujuan, menjulang semangat kesukanan, perpaduan dan kecemerlangan. Kini bergema kembali tamasya sukan yang dinanti dengan harapan yang tinggi, kejayaan dimiliki. Sukma atau Sukan Malaysia merupakan acara sukan dwi tahunan yang menjadi pentas utama bakat-bakat muda negara. Tahun ini, Sarawak tampil sebagai tuan rumah dengan penganjuran yang megah melibatkan lebih 30 jenis sukan termasuk olahraga, renang, bola sepak, silat dan e-sport. Kelihatan murid-murid SKJB yang mengikuti kumpulan sorak bersama sekolah-sekolah lain sangat teruja dan bersemangat ketika menuju ke Stadium Miri untuk acara sukan rugby. Perlawanan sengit antara pasukan-pasukan rugby menyebabkan suasana di Stadium Miri semakin meriah. Betullah kata mereka, apa yang membuat Sukma kali ini begitu istimewa adalah sorakan rakyat Sarawak yang begitu hangat dan bersemangat. Dari kanak-kanak hingga warga emas, semuanya turun padang memberi sokongan kepada atlet kebanggaan Malaysia. Sukma bukan sekadar tentang siapa yang menang atau kalah. Ia tentang semangat, perjuangan, dan penyatuan anak bangsa Malaysia. Dan di bumi Sarawak ini, semua itu dapat dirasai dalam setiap detik dan sorakan. Sampai kita bertemu lagi di medan sukan yang akan datang. Sorakan kita, semangat kita. Sukma Sarawak 2024. Sekian dari kami, Star TV. Facts not fiction.